Assalamualaikum. Hari ni dalam bulan Mei ada kerja sikit, bukan business trip, kira macam ada assignment daripada bos, kena pergi ke Equinix Data Center Johor Bahru untuk pergi susun staff, dengan pergi susun kerja sikit dengan meeting dengan staff dekat Johor Bahru sana, dengan pergi resolve ada few things lah, which is yang dekat Johor sana tu ada problem daripada Mencon, dengan ada staff kita kat sana pun ada problem juga. Jadi kita daripada HQ kat sini, daripada KL, jadi nak kena selesaikan masalah yang dekat sana, susun problem kat sana, dengan kita nak promoting lah manager, kira construction manager lah, kita punya wakil untuk construction manager ni kat sana. So, jadi saya yang dah diutuskan oleh bos untuk pergi kat Johor, pergi settlekan benda ni. Sekarang pukul 3 pagi, dah set up kereta untuk pergi ke airport KLIA. Sebab pukul 7 pagi nanti kita nak kena naik flight untuk pergi ke Johor Bahru dan ke projek kita Equinix JB. So awal mat pagi ni nak kena keluar ni. So kita standby, enjin dah panas, kita nak berangkat bertolak ke airport KLIA untuk set up, pergi register, booking, dapatkan tiket apa semua. Lepas tu siap-siap lah untuk berangkat ke Johor Bahru sekejap lagi. Orang tengah tidur lagi, kita nak kena keluar Walmart. Okey, jom. Okay, sekarang ni kita dah sampai dekat parking di KLIA Terminal 2. Sekarang kita nak menuju ke gate J14 untuk tunggu waktu untuk dia buka untuk pendaftaran tiket. Untuk kita standby lah sebelum time untuk kita boleh berangkat daripada KL ke Johor Bahru. Oh, jarang lah keluar awal-awal pagi macam ni. Orang tengah nyenyak tidur dekat dalam selimut lagi. Kita pagi-pagi dah kena dekat airport, dah kena travel. Okay, jom. Okay, dah selesai dapatkan boarding pass. Dah pergi check dengan kaunter tadi semua, dan dia bilang dalam 20 minit lagi nanti sebelum gate untuk flight tutup baru boleh masuk. So sekarang ni tengah ambil angin sekejap kat luar, lepas tu nak pergi cari kafe, sebab malam tadi bos pun dah officialkan letter dan nak kena email dekat klien lah by hari ni. So sekejap lagi masuk kejap kat kafe, kita breakfast dulu kat sana. Selesai email apa semua siap untuk kerja kita yang dekat Puncak Alam tu, site kita yang dekat data center SJW. Lepas tu baru kita berangkat pergi ke Johor Bahru. Kita fikir dengan selesaikan masalah dekat Johor Bahru punya site project lah. Okay, sekarang dah masuk ke balai berlepas ke J14. Tunggulah ada 1 jam lagi. So kita solat subuh dulu dekat surau sana, dan kita tunggu gate J14 buka dan baru kita naik flight. Awal lagi pagi sangat ni.
Pertama dramatik dan proses medali lepas terbang Senai Johor Bahru. Sukacita dimaklumkan kita telah berbandaran lebih kurang 20 minit lebih awal daripada yang dijadualkan, dan bagi tujuan keselamatan anda diminta terus duduk berhati-hati jika membuka ruang penyimpanan di atas, dan sila pastikan anda membawa semua barang pribadi anda sebelum meninggalkan pesawat. Kami berhasil gembira bersama anda di sepanjang penerbangan ini dan berharap akan berjumpa lagi. Alicia, Captain Faizal, Pembantu Jejak Clement serta seluruh warga kru kami mengucapkan sejuta terima kasih kerana memilih penerbangan Indonesia di distansi anda, dan salam hormat. Dan para menghormati, sila ambil maklum bahawa mengambil pelampung keselamatan dari pesawat ini adalah satu kesalahan besar, dan jika disampai kesalahan akan dikenakan hukuman penjara atau dikenakan. Terima kasih. JGS, we just landed at Senai International Airport, Johor Bahru. We are pleased to inform you that we've landed approximately 20 minutes ahead of schedule. And for your safety, please remain seated to be careful when you're opening the overhead compartment. And please ensure you have all your personal belongings with you before leaving the aircraft. It was a pleasure having you on board, and we look forward to serving you again soon. On behalf of Captain Faisal, assisted by First Officer Clement, and the rest of the crew members, we would like to say thank you for flying with us. Okay, selamat mendarat dekat Airport Senai Johor Bahru. Baru turun daripada flight ah. Sekarang pergi ke kaunter untuk balai ketibaan pula. Jadi kita dah keluar daripada kapal terbang. Sekarang kita nak keluar pula daripada airport. Nanti try cari solution, tengok macam mana kenderaan, sama ada Grab ke atau minta staff untuk ambil daripada airport Senai. Sebab daripada airport Senai nak pergi ke kita punya side project dekat JB sana tu, staff bagi kita lebih kurang 30 km. Kuat jauh juga tu. Kita keluar dulu dan kita tengok jalan lagi macam mana transport kita untuk pergi ke Equinix di Johor Bahru. Okey, alhamdulillah kita dah selesai masuk, dah keluar daripada balai ketibaan. So sekarang kita ada dekat dalam mall di Airport Senai dan dalam perjalanan untuk keluar dan untuk kita tengok transport. Untuk transport kita dekat luar ni, sama ada kita try pakai Grab ataupun sewa kereta ke, ataupun saya try contact saya punya staff yang berdekatan ke, saya arrange kat luar je lagi. Yang penting alhamdulillah selamat sampai daripada KLIA ke Airport Senai. Okay, ni airport dia tak besar sangat, tapi bagus juga airport tak besar ni. So daripada balai ketibaan tadi kita terus boleh masuk dalam mall ni, dan dengan pintu untuk keluar tu depan ni je. Tak struggle sangat lah, nak kena jalan sampai dekat 5 km, naik turun baru sampai luar. Sekarang ni tengok lebih kurang dalam tak sampai 1 minit kita dah sampai dekat pintu keluar. So ni bahagian depan Airport Senai. Ada Grab, kereta, bas dan ada untuk sewa kereta lah. So kita tengok je lagi. Yang penting dapat kenderaan, kita boleh pergi berdekatan dengan site tempat yang kita nak tuju. Kita cari sarapan pagi dulu. Nasi lemak lah. Nasi lemak lah better. Kata Johor power nasi lemak, kita cari nasi lemak Johor nanti. Lepas tu baru kita panggil staff, masuk dalam site untuk arrange saya boleh masuk jumpa-jumpa dengan saya punya staff. Okey, alhamdulillah daripada Airport Senai tadi kita naik Grab lebih kurang dalam setengah jam perjalanan sampai ke Equinix Data Center. So, sekarang ni kawasan ni mostly ada kawasan industri. Kalau orang boleh tengok kat sini, keliling ni adalah kawasan industri. So one of kita punya projek yang tengah jalan ni adalah yang dekat belakang sana tu. So saya ada dekat depan site sekarang, tengah tunggu saya punya staff untuk keluar, nanti arrangekan saya punya PP untuk saya masuk ke dalam. Tapi sebelum tu saya nak pergi cari, minta satu orang transport arrange saya kat sini dulu untuk bawa saya pergi makan lah, sarapan. Lapar mak tunggu kat airport tadi. Kena pergi cari kedai sarapan nak makan nasi juga. Makan nasi dulu untuk sarapan dulu, dan lepas tu baru masuk dekat dalam, kita
usahaikan kerja apa yang tak selesai kat sini. Yang penting sekarang the first step adalah lagi sarapan dulu. So ini tempat je lah. Sekarang ni kawasan dekat Gera Gelang Patah. Memang kawasan ni panas, bahang, terik juga. Tapi dia tak boleh lawan lah terik daripada saya punya site yang saya jaga dekat Puncak Alam tu. Memang dia betul-betul best, tanah lapang ni. Dekat sini at least kawasan ni kawasan industri. Memang kilang banyak dekat sini. Dia bahang-bahang, kawasan Johor ni bahang sebab dekat dengan tepi laut. Tapi bahang lagi SGW. Maksudnya 2 kali ganda lagi site saya dekat Puncak Alam tu lagi terik punya bahang. Okay, saya tunggu saya punya budak untuk keluar kejap. Pergi cek sarapan dulu. Oh, hampir seharian dekat sini. Tapi dekat dalam tadi memang bahagian security kat bawah tu tak benarkan langsung phone ni kamera macam ni untuk masuk, bawa masuk dekat dalam tadi. Jadi meeting dengan staff kat dalam, discussion dengan staff kat dalam tadi tak dapat nak ambil video, nak buat asal YouTube ni. So jadi sekarang dah selesai semua. Jam pun dah pukul 3.30. Kita nak slow-slow gerak ke airport. Tapi view yang kita boleh nampak sekarang dekat site Equinix ni, time pukul 3 adalah time workers tengah rehat kat luar ni. Kita tengok lah, diorang tengah santai. Sebab kawasan ni dia macam kawasan industri. So jadi diorang nak keluar daripada sini macam tempat lapang ke tempat yang proper untuk rehat tu tak ada. Dekat dalam site tu pun memang quite sempit sikit. Dia tak ada ruang yang banyak. Jadi diorang rehat-rehat. Diorang lepak kat birai-birai ni lah. Time rehat diorang untuk setengah jam, pukul 3 sampai pukul 3.30. Yang beli air lah, minum-minum lah kat sini lah. Yang beli kuih-kuih apa semua tu diorang cakap lepak-lepak kat sini lah. Sebab depan daripada kawasan dia keliling ni kawasan kilang lah. Sekeliling ni semua kawasan kilang. Depan ni dia ada macam taman macam ni je, macam ada tempat yang boleh jogging kat sini. Jadi ini ruang yang diorang ada. Diorang boleh santai untuk rehat. Dan kebanyakan juga dekat sini kilang-kilang dah banyak yang operation. So ada yang tengah baru naik dan ada yang masih lagi belum start. Nampak dia tengah rehat santai kat sini. So Jaya tengah on the way daripada site tadi, site kat sana, ujung sana tu. Sekarang nak kena jalan kaki lebih kurang mau dekat 2 km jugalah tempat parking kenderaan luar daripada kawasan ni. Ikut saya punya subcon kat depan tu lah, Asyong. Menuju ke kereta. Lepas tu slow lah, minum-minum kejap. Lepas tu direct ke airport, charge phone. Lepas tu nak call 2-3 orang staff, nak clarifikan orang punya penempatan. Yang kemudian sebab sekarang ni ada staff yang kita baru hantar last month stay dekat hotel. Jadi ada manager kita dengan engineer kita yang bulan depan akan start balik dekat projek KL. Jadi kita nak sambung diorang punya bilik sewa tu daripada kita punya budak yang duduk dekat hotel lah. Yang tu just by call aja boleh. Oh, jauh amat. Okay, selamat tinggal. Okay, so selamat tinggal Equinix Johor Bahru. InsyaAllah kalau kata ada keperluan lagi kat sini yang perlu untuk saya datang, InsyaAllah saya akan datang lagi kat sini. So untuk ini hari kita bersiap nak berangkat balik ke airport. Flight pukul 7 nanti. Dalam pukul 8 akan sampai dekat KL lah. Jadi kita layan video dekat area airport nanti pula macam mana sebelum kita berangkat balik. So, YouTube simple je kita buat untuk aktiviti daripada ini pasal kerja. Tapi nampak macam jalan-jalan kerja daripada KL ke Johor, balik KL balik. Esok masuk balik original kita punya side project SGW Google Data Center di Puncak Alam. Okay, kita on the way ke airport. Jom. Okay, daripada jalan utama tadi, hujung betul-betul hujung kawasan nak masuk ke jalan besar tu, baru tempat kawasan parking siapa yang kerja dekat dalam construction dekat Equinix tadi. Kat sini tempat dia susun kereta. Oh, lebih kurang 3 km daripada site jalan kaki pergi kat sini. Pun kena jalan kaki lagi sampai ujung kat sana tu pergi cek kereta. Tu ada Asyong kat depan sekali tu. Tempat lain semua dah penuh, kena parking ujung sekali. So tambah lagi kat sini, saya ingat lebih kurang dalam ada 400 meter lagi kena jalan kaki. So 3.4 km daripada site baru boleh jumpa kereta. Wah, kat airport je lagi ni. Memang kalau dapat jumpa surau lepas solat lagi kan, ingat nak ride kejap lah. Bimbang terlajak pula lagi. Lepas pula flight balik KL, jenuh nak beli tiket flight baru, mesti mahal ni. Oh, kawasan ni kawasan industri lah. Actually kawasan-kawasan industri kilang kat sini, tapi kilang tu besar-besar lah.
kat situ jugalah dia buat untuk data center. Tapi saiz dia lebih kurang lah. Cuma data center dia lebih tinggi 2 kali ganda saiz lah daripada yang ini. Sebab data center kita ada 3 tingkat, tapi satu tingkat macam 2 tingkat. Satu floor pun lebih kurang 6 meter, which is satu tingkat tu dalam 12 meter kali 4. Oh, lebih kurang dalam 48 meter ketinggian data center tadi. Tapi sayang tak boleh ambil gambar kat dalam. Diorang tak bagi ambil gambar kat dalam, security sibuk tengok phone, kamera apa semua, langsung tak boleh nak buat access masuk. Data center cabaran dia kat situ je. Bukan macam normal project yang kita boleh ambil juga view dekat dalam site sana kan. So apa benda aktiviti kat dalam boleh share lah dengan korang kat sini. Tapi apakan daya, benda tak mengizinkan dan saya tak dapat nak appealkan kat dalam YouTube ni. Tapi InsyaAllah tengok next time. Mana tahu dekat SJW punya site project nanti boleh curi masuk video kat dalam tu, kita share. Okay, sekarang ni dah sampai kat kereta. Kita nak menuju ke airport Senai, Johor Bahru. Oh, mengah. Jauh gila-gila asal ni. Okey, Alhamdulillah kita dah sampai dekat airport Senai. Tadi Asron dah hantar kan dalam perjalanan. Terus sekarang dah sampai kat airport. Sekarang suasana sebelah petang, jam pukul 4.30 petang, airport Senai. So sekarang kita akan masuk ke dalam, dapatkan boarding pass kita dulu. So kita santai kat dalam, tengok kat mana tempat kafe yang kita boleh stay untuk buat kerja sebelum kita tunggu kat balai berlepas. Okay, on the way untuk masuk dalam. Kita jumpa kat dalam. Sampai tu. Ruangan dekat dalam airport dia tak besar, tapi quite ada banyak juga benda kat dalam. So dia ada macam-macam kios untuk kuih-kuih, kerepek, minyak wangi lah, pakaian lah, souvenir lah, barang-barang phone lah, gadget lah. So ada jual herba lah, kafe. So pertama cek toilet ni. Cari untuk toilet. Cari tandas dulu. Lepas tu cari, tengok tempat mana kita boleh duduk yang ada plug point, boleh charge phone, buka laptop, buat kerja sekejap. Okey, kita dah selesai dapatkan boarding pass tadi. Jadi sementara ada dalam 1 jam lagi, kejap lagi kita punya staff daripada site akan datang untuk nak kena collect surat. Sebab tadi terlupa nak bagikan dia. Terus kami tengah singgah kejap dekat kafe lah, kafe di area airport ni. Kami masuk airport ni, nak buat kerja sikit. Kena buat kerja sikit, nak kena check untuk buat submission. Ini SCW punya site kat KL. So singgah dulu kat sini, buat kerja kejap, sementara minum dan sementara tunggu untuk masuk dekat balai berlepas sekejap lagi dalam pukul 6 petang. Kita siapkan dulu kerja kat sini. Suasana dia pelik asal kali ni, kena nak buat kerja dekat mana-mana tempat yang ada wifi, kena buka meja, kena buka laptop untuk buat kerja. Hari ni cabaran dia lain macam sikit. Besok baru masuk kabin balik. Buat kerja kejap untuk makan ini coffee blender. Hai, jumpa lagi. Trip terakhir dah sampai ke KLIA. So sekarang dah dapatkan kenderaan dan sekarang dalam perjalanan on the way pulang ke rumah. Okay, jadi sampai sini je untuk hari ni. Banyak tempat yang kita tak dapat nak shoot sebab tempat tak mengizinkan untuk nak dapatkan video, untuk ambil video tadi. Dalam flight tadi pun duduk tengah-tengah, tersepit tengah-tengah. Yang belah kiri tu tidur tersengguk-sengguk, langsung tak bagi nak tengok cermin. Kalau tak nak ambil video malam tadi daripada langit tu, macam mana view malam, tak dapat. Orang Korea ke orang Cina, bukit tu agaknya orang. Tapi tak dapat nak ambil tadi. Dekat dalam airport tadi memang ramai. Malam ni punya flight full. Yang tadi pagi rasa lebih kurang dalam 60% macam tu je. Malam ni memang full. Tapi yang penting Alhamdulillah selamat perjalanan. Pergi gelap, balik gelap. Sekarang memang gelap lah. Jam dah pukul 9 malam. Sekarang dah dapat kenderaan on the way balik ke rumah, jumpa anak-anak isteri untuk rehat. Memang tak cukup rehat lah. Malam pagi tadi bangun pukul 2, ada airport pukul 3 lebih. Sampai sekarang ni memang tak rehat. Tak sempat nak mandi pun. Ada bawa baju spare apa semua tadi, tapi tak sempat nak mandi.
Okay, jadi sampai sini je untuk hari ni. InsyaAllah kita jumpa lagi kat video lain yang akan datang. Okay, bye semua. Assalamualaikum.